tarik pula rambut penyundul ni. Kau ni memang sial lah penyundul. Kau bagi kan. Okay, biar aku beritahu korang lah apa yang korang tak patut buat sekiranya korang dapat tahu yang laki atau isteri korang sedang curang dengan korang. Okay? Benda pertama yang korang tak patut buat adalah untuk korang rakam video-video ni semua dan kemudian kau post video-video berkaitan dengan curang ini dalam social media. Sebab apa? Sekiranya kau tak ada bukti yang sahih bahawasanya penyundul ni memang betul-betul sedang curang bersama dengan laki kau pun betul-betul sedang bercurang dengan si penyundul ini, maka sekiranya video tu kau keluarkan dan kau cakap bahawasanya inilah orang yang sedang menyundul perkahwinan saya, it turns out benda tu tak betul. Apa yang berlaku adalah benda ni boleh jadi satu point untuk penyundul ni menyaman kau untuk satu kes defamation dekat mahkamah sivil. Okey, itu yang pertama. Nombor dua, sekiranya kau dalam keadaan di mana kau sedang nak kantolkan laki kau sedang curang, katakanlah kau memang dah plan boy punya, kau dah pergi dekat mall, kau pun dah nampak laki kau sedang bercumbuan-cumbuan dengan perempuan ni, kau pun dengan kawan kau pun dah standby ni dengan phone apa, so kau nak pergi rakam. Okey, kau pun pergi serang kau rakam. You curang kan? Kau ni penyundul, kamu tak guna, kau tak tahu ke dia ni ada anak, 2 orang dan sebagainya. Dalam kau tengah cakap-cakap ni, kau pergi tarik pula rambut penyundul ni. Kau ni memang sial lah penyundul. Kau bagi kan. So dalam keadaan macam ni, video yang kau ambil ni pula kau pun post lagi kat social media. Okay, bila kau post social media, of course lah benda yang sensasi seperti ni akan dapatlah viral. So bila benda ni viral, muka si penyundul dia terpampang, orang ambil muka penyundul ni jadikan meme lah. Lepas tu orang ambil video yang dia kena lempang dengan kau kena tarik rambut ni sebagai video meme dan sebagainya. Benda ni boleh datangkan perkara yang boleh menjejaskan emosi dia dan boleh datangkan malu kepada diri dia. Okay? Dan itu sebenarnya merupakan satu kesalahan juga. Bukan saja ia boleh menjadi satu kesalahan civil, tetapi sekiranya kau dah serang dia secara fizikal, kau tarik rambut dia, kau lempang dia ni, ini merupakan satu kesalahan yang kita boleh panggil kes kekerasan jenayah yang boleh dituduh di bawah Seksyen 323. Bukan itu saja, video yang kau ambil ni, video yang kau ambil berkenaan kau pukul dia, berkenaan kau herdik dia, kau caci maki dia, kau provoke dia, kau upload dalam social media pun dapat perhatian juga. Benda ni merupakan satu perkara yang kita panggil cyberbullying. Kalaulah si penyundul ni bijak sedikit, dia reportkan perkara ini dan pihak polis menyiasat perkara ini, kes ini boleh disiasat di bawah Seksyen 507C dan juga boleh dituduh di bawah undang-undang yang sama. Okey, tak bermasalah, niat kau murni dah tadi. Kau nak bagi kantolkan laki kau sedang curang ni dengan orang lain, tetapi sebabkan kau tak boleh kawal emosi kau, tindakan kau menjadi haywire dan kemudian tindakan yang kau buat yang kau rasa betul ni menjadi point kepada kejatuhan kau. Walaupunlah keadaan di mana kau dicurangi, kau dihampakan, dihianati dan sebagainya, kau hilang keluarga kau, tetapi kau tetap juga menjadi orang yang dalam kerugian dalam keadaan ni bila kau decide untuk buat benda-benda yang bercanggah dengan undang-undang. Okey, so kepada kawan-kawan wanita di luar sana, okey, aku mintalah korang sebelum korang nak pergi serang suami kau sedang curang dengan penyundul ni, korang kena strategize betul-betul dulu. Janganlah benda-benda yang korang buat ke atas penyundul dan suami kau ni memakan diri kau di masa yang akan datang sampai kau kena jawab kes dekat mahkamah. So aku harap video ni bermanfaat. Sekiranya it does, give me a like, a